Jadi lah. Okay, terima kasih semua saya ucapkan kepada pakcik-pakcik macam-macam yang dapat meluangkan masa untuk datang pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan. Dan selamat datang. Hari ini kita akan membuat satu tunjuk ajar kempen rancangan dengan menggunakan bahan latex yang terdapat di hadapan ni lah. Sebelum memulakan majlis, saya menjemput Pakcik Sari untuk bacaan doa. Sila, Cik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nas'aluka Allah fi lana dhunubana wa kama sari al-mu'min Rabbana la tuzigh Rabbana innaka Rabbana atina hasanah sallallahu Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pakcik Sari atas bacaan baik tadi. Seterusnya kita jemput Cik lagi untuk bagi masa. Dulu akan kita panggil dia. Ada siapa ni? Panas. Ada. Tak mau nyala pun. Tak ada, cuma hampir sebelah nak apa. Kena masukkan banyak jemur. Jadi untuk orang dulu belah semua. Untuk lah. Kejar. Orang. Oh, kalau kita beli lah. Tahu lah. Kejar. Orang komen dah. Okey, boleh santai santai raya dia. Tak apalah saya jemput Encik Sam untuk bagi Kejar. tunjuk ajar. Kejar. Rancangan. Orang komen dah. Apa PR tu bang? Bagi saya bantu lah. Tak apa benda ya. Saya tu lah belajar macam ni. Boleh. Okey, tak apa. Tak benar saya. Ya. Dia nak komen dah. Okey ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Dia pasal santai ya. Saya nerang kejap aja tak banyak mereka ya. Tempat ni simple. Ya. Dah simple dia buat ya. Benda ni adalah pengalak susu kan. Yang kita kenal dah bertahun-tahun. Sejak ada perolehan, zaman-zaman dulu pun sampai sekarang benda ni ada. Ya. Cuma dalam sekarang ni banyak jenama yang digunakan. Itu beza dia. Pertama benda ni dah ada benda lama. Cuma dibanyakkan orang dia ada banyak keluaran baru. Ada sini contoh dia Motek. Ya. Ada ni. Ni Nasco-nya. Yang tak ada sini Detect ada April. Ya. Yang tak ada sini dah semua ni. Dah habis. Ya, benda ni biasa dulu sebelum ni digunakan bila nak menoreh pokok dah tua. Ya. Teruk je lama. Ya. Yang terbaru ni dah 10 tahun dah kan kalau kita pergi dekat penyelidikan pun. Mulut toreh pun boleh gunakan. Cuma kaedah penggunaan nak tahu.
Itu kan. Mana segi teknologi, benda ni benda lama, kan? Teknologi tu dibarukan. Mana kaedah ada, mana pokok bau toreh pun buka pelan kita boleh gunakan. Tu. Cara penggunaannya nanti saya akan terangkan. Dan kita nak tahu, kan? Bila dia kedai, dia ada color. Color ya. Color ni kalau motek kuning, dia 5%. Dia tulis 50. Separuh jenama dia pakai 5%. Ya. Yang warna hijau, yang ni 25%. 25%, 2.5. Ya. 25%. Merah ada 10%. Ni. 100% kan? Dia sebenarnya 10% kekuatan dia. Merah ni untuk getah dah nak terbang. Ya, nak terbang. Yang ni, kuning ni, pokok dalam usia 15 ke 20 tahun. Ya, kuning. Yang hijau, yang nak senang toreh. Cuma kita nak tahu kekerapan menaruk. Adakah kita boleh tahu sekerap mungkin ataupun kita tahu dalam setahun berapa tempoh yang ada. Itu kita kena faham. Keadaan nanti silapan penoreh, bila dia tengok ketah banyak, dia akan gunakan setiap bulan, setiap masa. Ini merupakan pokok. Kalau kita baca rujukan buku-buku, pamphlet kan. Getah muda pun boleh tahu dalam masa 3 bulan ni. Bukan setahun lah, 3 bulan. Getah yang dah matang pun, dalam setahun, paling lama pun dalam 6 bulan, 7 bulan. Paling lama tahu. Pun kita tahu separuh-separuh. Kerana kita kena ambil kira, musim gugur tak noreh. Jangan tahu. Jangan tahu. Musim gugur tak noreh, jangan tahu. Musim gugur. Lepas tu bila kita dah muda, dalam bulan orang muda, jangan tahu. Itu kita tengok kan. Lepas tu kita bagi dia rehat. Taruh bulan ni, bulan depan rehatkan dulu. Dia pun pokok pun macam benda ni pun dia tumbuhan, jadi pokok ni adalah benda yang bernyawa. Benda tumbuhan, tapi dari segi apa dia adalah benda yang ada nyawa. Dia perlukan rehat, perlukan makanan. Dan perlukan kebersihan. Jelas ya? Okey. Bila saya sebut benda ni benda yang pokok yang hidup. Yang pertama sekali dia nak perlukan makanan dia. Memang pokok bukan makan macam kita makan. Tapi dia menyerap bahan-bahan zat-zat galian dalam tanah tu. Memang kalau orang kampung cakap makan, kalau apa cakap makan tak logik kan. Tapi bahasa orang kampung dia pokok ni makanan, ada baju makan. Bahasa orang kampung dia menyerap. Jadi jangan lupa kita kena baja dulu. Kita baja dulu, pokok sihat, kawasan tu bersih, tak ada penyakit, tak ada penyakit. Baru kita boleh gunakan rantangan. Gunakan rantangan. Kalau kita pokok kita tak boleh kebetulan jaga kan, tak jaga, bila kita gunakan rantangan, mengakibatkan pertamanya kita akan banyak keluar kan, dan kita dah banyak kerja, tak keluar makan, dan rumah semua sama-sama tak bersih, kita akan kena penyakit. Banyaklah kalau yang timbul tu. Yang mula-mula dah sakit kulit, dah apa lah keluar timbul, dah satu penyakit kulit timbul, macam sakit cari kot, dah tak peranan Itu kena ingat. Bukan salah benda ni, mana digunakan, pokok mati, bukan. Salah kita sendiri cara menguruskan kebun kita. Itu usaha dulu. Benda ni, dah buka tu. Ni ya. Ini 5%. Ni kalau ni dalam ni. Cair. Cair.
Nak dicampur ke apa? Tak payah. Tak payah. Satu ni, satu sama ada macam pokok. Ya, pakai. Ya, satu dah. Pakai dia mudah. Tak ada duduk. Kalau kita pakai gas pun ada dalam. Kalau